Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video kali ni aku nak baca bab zikir, bab zikir. Video sebelum ni aku baca bab ilmu. Video kali ni aku nak baca bab zikir pula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh amma ba'du. Ni bab zikir. Maksud zikir dari segi bahasa mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh tumpuan kepadanya, yakni menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama saya dan dia sedang melihat saya. Kelebihan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi pengajaran daripada Tuhan kamu dan menjadi penawar bagi penyakit batin yang ada di dalam dada kamu. Serta menjadi hidayah untuk keselamatan dan sebagai rahmat untuk orang yang beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita, bukan dengan yang lainnya, kerana ia lebih baik daripada apa-apa yang mereka himpunkan daripada segala perkara yang tidak kekal. Surah Yunus ayat 57 hingga 58. Ini ayat Al-Quran. Seterusnya kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu hadis qudsi ini bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang kesibukannya dengan Al-Quran menyebabkan dia tidak mendapat kelapangan untuk berzikir dan berdoa kepadaku, maka aku akan kurniakan kepadanya lebih baik daripada apa-apa yang aku kurniakan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Dan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala lebih afdal daripada perkataan-perkataan yang lain, seumpama kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas segala ciptaannya. Tirmizi. Ulang. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu hadis qudsi ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesiapa yang kesibukannya dengan Al-Quran menyebabkan dia tidak mendapat kelapangan untuk berzikir dan berdoa kepadaku, maka aku akan kurniakan kepadanya lebih baik daripada apa-apa yang aku kurniakan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Dan kalamullah, yakni perkataan Allah Subhanahu Wa Taala lebih afdal daripada perkataan-perkataan yang lain, seumpama kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas segala ciptaannya. Tirmizi. InsyaAllah. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sini yang Rasulullah beritahu daripada Allah Ta'ala hadis qudsi, kalau dia sibuk baca Al-Quran, sibuk baca Al-Quran menyebabkan dia tak mendapat kelapangan untuk berzikir dan berdoa kepadaku, yakni Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan bagi lebih baik daripada apa-apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Maknanya sibuk baca Al-Quran sampai hidup dan nak zikir tu, berdoa, maka Allah Ta'ala akan bagi lebih baik pada dia lah, orang yang ni, orang baca Quran tu, insyaAllah. Moga kita dapat membaca lebih banyak Al-Quran lah. Sebab siapa yang bersahabat dengan Al-Quran, maka Al-Quran tu akan jadi penemannya di dalam kubur nanti. Kelebihan zikir ni, siapa yang berzikir hidup di sisi Allah, siapa hidup berzikir ni mati di sisi Allah. Ia seumpama zombie lah. Ia hidup tapi dia mati tapi dia boleh jalan. Seumpama begitu lah umpamanya orang duk berzikir ni. Orang duk berzikir ni dia kosong, jiwa kosong. Apabila orang tu berzikir, maka orang kata ruh dalam jiwa tu ada, insya-Allah. Ulama bagi ijazah pada orang awam macam kita semua ni, 3 pagi 3 petang, 100 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar,
100 kali istighfar, selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan 100 kali istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada ulama bagi 100 lagi, 400 lah. Zikir Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. InsyaAllah kita boleh beramal, terutama diri aku ni. Kadang itulah sibuk benda tahu. Jadi insyaAllah kita boleh bagi masa untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Sebab bekalan ke akhirat nanti bukannya duit yang kita kumpul ni, tapi amalan soleh yang kita kumpul ni. Tu lah. Aku cakap ni untuk dia sendiri sebenarnya. Aku pun lemah lagi. Moga Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada aku dan pada awakmu yang tengok juga, insyaAllah dapat beramal, insyaAllah. Sebab dunia ni sementara je, akhirat selamanya. Jaga solat, jaga amal, jaga perkataan. Yang ni jangan cakap buruk-buruk, jangan cari salah orang. Sentiasa muhasabah diri sendiri. InsyaAllah kita boleh amalkan yang apa yang terdengar daripada taklim tadi. Moga dapat kita ambil iktibar, amal dan sampaikan, insya-Allah. Kalau awak suka video aku macam ni, jangan lupa support aku dengan subscribe aku punya channel, like sikit, komen dan share jika bermanfaat, insya-Allah. Segala yang baik dan buruk datang dari Allah Ta'ala. Aku mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan minta maaf jika tersalah kata, terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.